Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini, kumpulan kami iaitu Athirah, Zhenling, Yingxin dan Aisyah akan ceritakan serba sedikit tentang peradaban Cina. Peradaban Cina merupakan salah satu peradaban tertua di dunia yang telah memberikan sumbangan besar dalam membentuk cara hidup manusia sejak ribuan tahun lalu. Dari segi etika, masyarakat Cina berpegang pada beberapa konsep utama yang menjadi asas pemikiran dan panduan hidup mereka. Konsep Tian dan Ti menekankan dualisme alam antara langit sebagai lambang kuasa ilahi dan bumi sebagai pelindung makhluk, dengan kepercayaan bahawa setiap perubahan di alam semesta memberi kesan langsung kepada kehidupan manusia. Konsep Wuxing pula menggariskan 5 unsur penting iaitu tanah, air, api, logam dan kayu yang dipercayai menentukan keseimbangan alam dan kelangsungan sesuatu dinasti. Malah seorang raja dianggap ideal jika mampu mengekalkan keharmonian antara unsur-unsur ini. Seterusnya, konsep Yin dan Yang menjelaskan kuasa bertentangan seperti gelap dan terang atau negatif dan positif, dan keharmonian hanya tercapai apabila kedua-dua kuasa ini berada dalam keadaan seimbang. Konsep Zongyong pula menekankan prinsip kesederhanaan dalam kehidupan, mendidik manusia menjadi individu sempurna serta menggalakkan interaksi yang harmoni dalam masyarakat. Manakala konsep Datung dan Dao memberikan panduan etika serta moral untuk membina masyarakat yang adil, bahagia dan harmoni. Dari segi sumbangan, masyarakat Cina terkenal dengan pencapaian dalam bidang pertanian melalui amalan sistem tanaman bergilir yang meningkatkan hasil makanan, selain mencipta peralatan seperti tenggala untuk membuat batas tanaman dan kolar kuda untuk menggembur tanah, sekaligus menunjukkan kepakaran mereka dalam menyesuaikan diri dengan alam sekitar. Dalam bidang percetakan, tokoh Cai Lun mencipta kertas menggunakan fiber tumbuhan, manakala Bi Sheng memperkenalkan teknologi percetakan blok kayu, dan kedua-dua inovasi ini membolehkan ilmu pengetahuan disebarkan dengan lebih cepat dan meluas, memberi manfaat bukan sahaja kepada masyarakat Cina tetapi juga kepada dunia luar. Seterusnya, dalam bidang falsafah dan seni, dua aliran besar iaitu Confucianisme dan Daoism telah membentuk cara hidup masyarakat. Confucianisme menekankan nilai-nilai sosial seperti keharmonian, hormat kepada orang tua dan tanggungjawab terhadap masyarakat, manakala Daoisme lebih menekankan keseimbangan manusia dengan alam semula jadi. Dari segi seni pula, lukisan tinta Cina menggunakan berus dan dakwat telah menjadi satu bentuk ekspresi yang halus, menggambarkan hubungan rapat antara manusia dengan alam. Kesimpulannya, peradaban Cina telah memberikan sumbangan besar dari aspek etika, falsafah, teknologi, pertanian dan seni, dan semua nilai ini masih relevan serta wajar dijadikan teladan dalam kehidupan kita pada hari ini.